أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Man barang siapa yuridillah, Allah kehendak, bihi khairan dengannya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Amma. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kitab baru kita, Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fakrib, kitab fiqh yang dikarang oleh Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan masuk perbahasan yang pertama pada muka surat 3, iaitu kitab At-Taharah, bab berkaitan dengan hukum hakam bersuci. Sebelum Abu nak baca terjemahan ini, suka Abu untuk Abu baca teks asal, yang mana Fathul Qarib ini kitab asalnya daripada bahasa Arab. Jadi Abu nak baca bahasa Arab dulu sebagai ambil berkat. Qala Syekh Ibn Qasim, qala qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, kitabut taharah المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل، والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الكلتين أو كان في كلتين فتغير، والكلتان 500 رطل بالبغداد تقريبا على الأصح. Itu adalah matan daripada Syekh Qadi Abi Syuja'. Baik, kita tengok terjemahan dia. Untuk makluman muslimin dan muslimat, kitab kita ini kita ada 2 pengarang. Yang pertama pengarang matan. Matan ini adalah teks ataupun ringkasan. Kalau dalam kitab ni dia akan bahagikan lah, hok mana matan, hok mana syarah. Lalu mana kita nak tahu, kalau kita tengok buku surat 3 ni, hal atas tu itu adalah matan. Manakala tulisan yang di bawah tu itu adalah syarah. Syarah pengarang kitab ni adalah Ibn Qasim Al-Ghazi. Jadi manhaj cara Abu nak baca kitab ni, mula-mula sekali Abu akan baca matan dulu lah. Kita biar faham betul-betul dulu matan. Bila kita faham matan, barulah kita akan masuk kepada syarah huraian. Air yang dibolehkan untuk bersuci ada 7. Jadi
Mula-mula Matan Abi Syuja' ni dia cerita pasal air. Apa kaitan air dengan bersuci? Kita tahu bersuci ni kita nak ambil wudu, kita nak mandi wajib. Jadi tidak dapat tidak mesti menggunakan alat untuk bersuci, iaitu air. Jadi kata Syekh, air yang dibolehkan untuk bersuci ada 7. Maksudnya air yang harus kita bersuci ada 7. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air telaga. Dia tertinggal telaga, kena tambah. Air mata air salji dan air embun. Itu 7 jenis air yang boleh kita buat bersuci. Boleh kita untuk ambil wuduk dan mandi wajib. Dan 7 jenis air yang kita baca tadi itu adalah kategori air mutlak. Air mutlak. Kemudian air terbahagi menjadi 4 bahagian. Di pembahagian yang lain dulu. Tadi dia cerita tentang jenis-jenis air yang boleh bersuci. Hak ni kita tengok kategori lain dulu. Kata Syekh, air terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Air itu suci, kemudian dia boleh menyucikan orang lain, benda lain. Tidak makruh menggunanya, dan juga tak makruh kita nak gunakannya. Apa dia? Iaitu air mutlak. Jadi faham istilah air mutlak dalam kitab fiqh. Air itu suci dan boleh menyucikan, dan tidak makruh untuk menggunakannya. 3 perkara. Kepada air mutlak, kita sebut 7 tadi lah. Air hujan, air laut, air sungai, air embun, air mata air dan air telaga, dan air salji. Kemudian kategori yang kedua, air suci lagi menyucikan, namun makruh menggunakannya. Nampak? Air itu suci dan boleh menyucikan, boleh buat habis sembahyang, tapi makruh. Tapi makruh lah guna, iaitu air musyammas. Air musyammas. Apa dia air musyammas? Kita berhenti dulu, nanti kita akan tengok dalam syarah lagu mana air musyammas. Kita pegang dulu air musyammas ni suci, menyucikan, tapi makruh guna. Tetap sah, cumanya makruh. Baik, kategori yang ketiga, air yang suci lagi tidak menyucikan. Zat air itu suci, tapi kita tak boleh nak buat ambil sembahyang. Seperti air mustakmal. Air mustakmal, kita pegang dulu, air mustakmal bersih, tapi kita tak boleh, tak sah buat ambil sembahyang. Itu yang pertama. Dan air yang berubah disebabkan bercampur dengan benda suci. Jadi ada 2 air, apa ni, dia suci tapi kita tak boleh buat ambil sembahyang. Yang pertama air mustakmal, yang kedua air yang berubah. Berubah sebab apa? Sebab bercampur dengan benda suci yang lain. Kalau air itu bercampur dengan najis, memang jelas lah, tak boleh buat bersuci. Tapi dia bukan kategori yang ketiga ni. Dia kategori air najis, air yang terkena najis. Yang ketiga ni air suci, tapi disebabkan dia bercampur dengan benda yang suci lain, maka dia tidak boleh menyucikan. Sebagai contoh, air minum, air kopi, air teh obeng, suci, boleh minum,
Tapi kita tak boleh buat habis semaya. Sebab apa? Sebab bercampur dengan kalau kopi kat campur dengan serbuk dia tu, serbuk tu suci. Nampak? Baik, kategori yang keempat, air yang bernajis. Apa maksud air bernajis? Air yang kena najis. Kalau air zat, air tu memang najis macam air kecil, waktu tu kita tak bincang lah. Kalau ni air suci, tapi dia bernajis, maksudnya kena najis. Iaitu najis yang masuk ke dalam air kurang dari 2 kolah atau lebih 2 kolah dan airnya berubah. Tu kaedah kita nak erti bila air itu masuknya najis, lalu mana kita nak hukum adakah air itu jadi najis atau tak? Pertama sekali kita kena bezakan 2 kolah ataupun kurang 2 kolah. 2 kolah ni lagu mana? Nanti kita akan tengok dalam syarahan. Kita perkira dulu 2 kolah. Mudah-mudah kan 2 kolah ni air banyak. Kurang 2 kolah ni adalah air yang sedikit. Jadi air yang kurang 2 kolah ni, sebagai contoh dalam cetung ataupun dalam baldi, tu kurang 2 kolah, sikit baru. Bila masuknya najis, tak kira lah kena masuk darah ke, kena air kecil ke, masuk air cicak ke. Bila najis masuk dalam air hok kurang 2 kolah, hok sedikit, maka dia akan jadi najis lagi, automatik. Kita tak tengok pun dia tu menjejas ke air tu, semata-mata masuk. Sebab apa? Sebab kurang 2 kolah. Kurang 2 kolah ni air dia tak kuat. Adapun air yang banyak lebih 2 kolah, air yang banyak lebih 2 kolah, bila masuknya najis, kita tak hukum selalu najis. Kita akan hukum ke 2 kolah tu jadi najis kalau airnya berubah. Kita tengok berubah. Selagi mana masuk air tapi tak berubah, maka air 2 kolah itu masih lagi suci. 2 kolah itu, ni dobik kata Syekh Abi Syuja', 2 kolah itu kurang lebih, maksudnya lebih kurang sebanyak 500 ritel Baghdadi menurut pendapat yang paling sahih. Maknanya ada khilaf penentuan, kita tak tahu air itu cukup 2 kolah. Kata Syekh, pendapat yang paling sahih 500 ritel Baghdadi. Apa dia pula ritel Baghdadi? Ini adalah kira zaman dulu lah. Kalau kita tengok kitab-kitab fiqh kontemporari pun ada khilaf. Abang ambil pendapat, apa ada baca buku Jabatan Mufti Kerajaan Brunei, dan ada juga dalam kitab Misbahul Dujjal. Dia menyebutkan 2 kolah ini, kalau kira ella ni kita kira liter, persamaan 216 liter. 2 kolah ni air isi padu dia sebanyak 216 liter. Tu kita nak kira dari segi liter. Kalau kita nak kira dari segi saiz kolah, baru kita nampak sikit. Kalau kita ikut kira modelnya, saiz kolah kok cukup 216 liter ni, kalau kolah tu 4 segi sama, dia kena 60 cm. 60 cm tinggi, 60 cm panjang, 60 cm lebar. 60 cm ni kadar mana? Sahasta lebih ada. Kadar ni kan sahasta lebih kan, maknanya cukuplah 2 kolah. Okey, itu matan. Kemudian kita akan masuk syarah bawah tu, kitab hukum hakam taharah. Apa dia sebut kitab?
Secara bahasa, perkataan kitab artinya himpunan. Sedangkan secara istilah, perkataan kitab bererti sebuah tulisan yang merujuk kepada jenis beberapa hukum. Adapun perkataan bab artinya suatu bahagian daripada sesuatu dan berada di dalam jenis tersebut. Dia memang kalau kita belajar kitab-kitab fiqh, dia tak guna istilah bab taharah, bab solat. Dia akan guna istilah kitab taharah, kitab solat, kitab puasa. Sebab istilah fiqhnya kitab ini bermaksud satu nama himpunan hukum. Dan kitab ni lebih umum daripada bab. Sebab tu dia guna istilah kitab. Baik, kemudian dalam syarah ini Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi wa mari, apakah yang dimaksudkan dengan taharah? Taharah sama maksud dengan nazafah. Nazafah dalam bahasa Arab. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman, iaitu bersih. Nazafah, taharah ini kita terjemah dari segi bahasanya adalah bersih atau suci. Sedangkan jika dibaca taharah di bahasa Arab, maka ia bererti kelebihan, maksudnya air lebih, bukan kelebihan apa ni, manfaat tu tak. Kelebihan maksudnya air yang lebih, air yang lebih daripada air yang digunakan untuk bersuci. Itu kalau kita sebut tahar. Ini berbahasa Arab. Dalam kalangan para ahli fiqh, taharah mempunyai banyak pengertiannya. Yang diantaranya ni kita nak masuk taharah dari sudut syarak, iaitu sesuatu perkara yang menyebabkan seseorang dibenarkan untuk mengerjakan solat. Itu masuk taharah. Taharah ni adalah kita buat sesuatu benda, kok mana benda tu boleh menyebabkan kita boleh sembahyang. Nampak? Itulah kita panggil taharah dari sudut syarak. Seperti wuduk, mandi, tayammum dan menghilangkan najis. Sebab tak sah kita sembahyang tanpa wuduk, tak sah kita sembahyang tanpa mandi wajib. Tayammum ni sekiranya tidak ada air, dan tak sah kita sembahyang sekiranya ada najis. Kerana air adalah alat untuk bersuci, maka pengarang kitab ini berpendapat perlu menjelaskan jenis-jenis air tersebut. Beliau mengatakan bahawa air yang sah untuk bersuci itu ada 7 jenis, iaitu air hujan, air laut, air sungai, air perigi, air mata air salji dan air embun. Bila kita perhati balik 7 jenis air ni, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketujuh jenis air tersebut merupakan air yang turun dari langit. Apa dia? Air hujan turun daripada langit, daripada awan. Lagi air salji daripada langit, air embun daripada langit, atau yang keluar dari bumi. Selebihnya yang keluar daripada perut bumi. Contohnya apa? Air laut daripada bumi, air sungai daripada bumi, air perigi, air mata air. Jadi khulasa dia, air mutlak ni air asal penciptaan daripada langit, daripada bumi, dengan sifat apa pun, dan ianya berasal dari satu asal penciptaan. Habis itu, kemudian air-air tersebut dibahagi lagi menjadi 4 bahagian. Pembahagian yang lain iaitu air mutlak. Okey, kita akan bahas berkaitan dengan air mutlak.
Lagu mana kita nak tahu air itu mutlak pada air mutlak ni iaitu air yang suci keadaannya. Maksudnya zat dia suci dan dapat mensucikan selainnya, tidak makruh memakainya. Air ini jauh dari adanya qaid. Air ini jauh daripada qaid. Maksudnya dia tidak ada qaid. Tidak ada qaid yang tetap. Qaid ni dari bahasa Arab maksudnya ikatan. Qaid yang tetap. Lagu mana qaid yang tetap? Contoh, ada air kita tak qaid pun kita faham tu. Ada air kita kena qaid dulu baru kita faham. Sebagai contoh, air kopi. Air kopi. Contoh, ni air kopi. Maka kita akan qaid air kopi. Kita akan sebut kopi tu. Kita tak akan sebut air saja. Mesti automatik kita kata, kalau kita tanya air apa ni? Air kopi. Yang qaid. Jadi air kopi tu qaid hak tetap. Jadi air kopi bukan air mutlak lah. Sebab air mutlak ni kita tak qaid dengan benda yang tetap. Sebagai contoh, ni air pahit ataupun air pahit lah. Air pahit ni kita kategorikan air mutlak juga. Sebab air mana air pahit? Air pahit ni dia daripada tanah juga, daripada bumi juga. Asalnya daripada air sungai juga, daripada air bawah tanah, air telaga. Jadi air pahit pun bukan air mutlak. Jadi contohnya air pahit. Jadi kita tak qaid ke apa tu? Kita tak ayat air pahit. Kita ayat air, maknanya kita faham tu. Maka bila kita tak qaid dengan tetap, maka air mutlak. Contoh kita kena qaid. Kita kena apa? Ikat dengan benda lain. Airnya. Jadi airnya tu bukan air mutlak. Sebab kita mesti qaid dengan airnya tu. Tu dobit lah. Kita dah tahu air mutlak. Maka tidak akan berakibat bahaya adanya qaid. Terjemahan ini dia terjemahan secara zahir. Tidak akan berakibat bahaya maksudnya tidak akan memberi kesan lah. Kalau dalam syarat dia kata mudarat, maksudnya tidak memberi kesan adanya qaid yang lepas, yang tidak tetap. Jadi kalau qaid tak tetap, macam kita kata air pahit tadi, tak perlu pun sebut air pahit, sebut air je. Maka dia tidak memberi kesan, kita panggil air mutlak. Seperti air berigi. Kita tak oyak lah air berigi, kita sebut air saja. Tapi kalau air bercampur, kita akan sebut lah air Milo, air Teobik. Tu cara dobit kita nak kenal air mutlak. Habis berkaitan dengan air mutlak, seterusnya Syekh Ibn Qasim mensyarahkan pembahagian yang kedua, iaitu air yang suci, yang menyucikan tetapi makruh menggunakannya untuk bersuci. Apa dia? Tadi lah kita sebut, iaitu air musyammas. Suci, boleh ambil sembahyang, tapi makruh. Tidak makruh untuk mensucikan pakaian. Kena faham, air musyammas ni kita makruh kalau kita bersuci dengannya. Maksudnya kita buat ismail atau kita mandi wajib. Tapi kalau kita buat basuh baju air musyammas, tu tak ada masalah. Kau boleh basuh baju dengan air panas kan? Iaitu air yang dijemur. Ni Syekh Ibn Qasim nak terjemah ni, nak jelaskan apa dia air musyammas. Iaitu air yang dijemur bawah sinar matahari.
Mudah tak kita kata air yang kena matahari lah, air musyammas kan. Menurut pandangan hukum Islam, air didaktai lagi, bukan semata-mata air itu kena matahari, air musyammas lalu tu. Jadi ada syarat dia kan. Menurut pandangan hukum Islam, kita kena tambah sikit. Air musyammas ialah tambah. Air musyammas ialah air yang berada di bawah sinar matahari dalam tempat. Tempat di sini maksudnya bekah dan inap, bekah. Air yang dalam bekah selain daripada emas dan perak. Maksudnya bukan bekah daripada emas dan perak. Itu yang pertama. Gambar dia contoh. Contohnya air dalam plastik, air dalam tembakau, air dalam baldi. Apa? Jadi air hok kena matahari tapi dia dalam bekas emas. Contoh bekas tu bekas emas, kita simpan air. Jadi air tu kena matahari, panas lah. Tapi kita tak panggil dia air musyammas. Air musyammas ni kita akan panggil kalau dia duduk dalam bekas selain emas dan perak. Maka hukumnya makruh. Baik, makruh tu sebab apa makruh? Dia makruh dua syarat. Air musyammas ni makruh sebab dua syarat. Yang pertama, dia duduk dalam bekas selain emas dan perak, dan dia panas. Kalau dia dalam plastik kena air matahari tapi tak panas pun, sejuk, maka tak makruh. Tetapi jika air yang panas tersebut menjadi sejuk lagi, maka tidak makruh menggunakannya. Nampak? Mula-mula dia kena matahari, panas. Kalau kita ambil bersuci, ambil wuduk dengan air masa tu, memang makruh lah. Tapi kalau lama-lama sejuk, maka hilang kemakruhan dia. Nampak? Baik, itu pendapat dalam mazhab kita lah. Imam Nawawi, siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi ni ulama masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dia merupakan ulama tarjih, ulama mutakhirin yang mentarjihkan mazhab Syafi'i. Kitab-kitab mazhab Syafi'i ni banyak, dan ulama-ulama mazhab Syafi'i ni banyak, dan banyak pendapat. Kadang-kadang ulama Syafi'i sebut gini, kadang-kadang ulama Syafi'i sebut gini. Kita nak pergi rasa, sebab dalam mazhab ni mesti ada satu pendapat yang tepat, yang paling kuat maksudnya. Maka ulama sebut pendapat Imam Nawawi yang paling tepat. Jadi kalau kita jumpa beberapa masalah, kalau Imam Nawawi sebut ada kitab dia Minhajul Talibin, maka itu adalah pendapat muktamad. Kalau ada khilaf-khilaf, kita tengok Imam Nawawi kata apa, maka waktu lah kita pegang. Itu dalam tradisi mazhab lah. Akan tetapi kita kena tahu, Imam Nawawi ni dia buat kitab Minhajul Talibin. Dia akan sebut pendapat orang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sebab dalam mazhab Syafi'i pun banyak khilaf. Tapi dia lah, pendapat dia lah orang muktamad, kita pegang sebagai mazhab Syafi'i. Akan tetapi Imam Nawawi dia ada pendapat dia sendiri pula. Dia buat kitab lain, Ikhtiar Imam Nawawi. Dia bermula dia ada kitab, dia cerita pasal mazhab Syafi'i, dan ada beberapa masalah dia terikut mazhab Syafi'i. Maksudnya dia ada pendapat dia sendiri, berdasarkan ahli dia lah. Jadi di sini
dia bukan cerita pendapat hak kuat, tapi dia cerita pendapat dia sendiri. Apa dia pendapat Imam Nawawi? Imam Nawawi berpendapat bahawa air tersebut, maksudnya air musyabbah dah, hukumnya mutlak, maksudnya secara mutlak tidak makruh. Ini pendapat ikhtiar Imam Nawawi sendiri. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata air musyabbah makruh. Tetapi untuk maklum, bila mau baca terjemahan daripada kitab ni, terbitan Hidayah ni, dan aku tengok juga teks asal Arab, beberapa tempat aku perasan ada beberapa lari sikit lah terjemahan dia. Jadi kalau ada pensel ataupun pen, boleh tanda sikit lah tempat-tempat mungkin lari sikit terjemahan dia. Contohnya di sini lah. Di sini kita bukan terjemah tetapi boleh tanda sikit foto terjemah dan maknanya habis cerita pasal Imam Nawawi. Imam Nawawi kata air musyabbah memang tak makruh langsung. Dan makruh, ni habis ayat lalu lah. Dan makruh menggunakan air yang sangat panas atau sangat sejuk. Ini memang dalam bahasa kita. Selain daripada makruh menggunakan air musyabbah, makruh juga kalau ambil air semaya dengan air yang sangat panas ataupun air dengan sangat sejuk. Jadi hukumnya makruh. Nampak perbezaan? Contoh, air ni dalam plastik, bila dia kena panas, kita panggil musyabbah. Lepas tu kita ambil semaya, maka makruh. Makruh sebab apa? Sebab musyabbah. Kena matahari, lepas tu panas. Contoh ni bekah mah. Bekah mah. Bekah mah kena panas, kita tak panggil musyabbah sebab dia dalam mah. Kemudian kita ambil semaya juga dalam keadaan panas. Kemudian hukum dia makruh juga. Tapi makruh bukan sebab musyabbah, makruh sebab panas sendiri. Itu perbezaan. Makruh sebab musyabbah, makruh sebab panas sendiri. Jadi kesimpulannya, air panas memang makruh untuk digunakan. Baik, bapa emas dan perak dia tidak dikategorikan musyabbah. Dan bapa musyabbah ulama kata makruh. Ada sebab dia. Kalau kita baca dari hasyiah, dia akan sebut li'annahu yurasul apa istilah dia, penyakit kulit lah. Bila sebab emas dan perak ni dia sofak, dia bekah kok apa sofak, maknanya kuat, tahan, tidak akan mewarisi penyakit. Tapi kalau bekah-bekah biasa ni, kalau panas dia boleh mewarisi penyakit. Air panas. Itu antara sebab dia. Kita pergi kategori yang ketiga. Kategori ketiga ni panjang sikit, iaitu air suci tidak dapat menyucikan yang lainnya. Dia air itu bersih, cumanya kita tak boleh ambil semaya, iaitu air musta'mal. Kita berhenti sekat musta'mal lah. Mana ni? Baik, kita nak faham boleh apa dia air musta'mal. Sebab banyak berlaku salah faham musta'mal. Musta'mal kalau kita terjemah, musta'mal ni maksudnya air yang telah digunakan. Apa? Dan iaitu air musta'mal atau air di
sini ada sedikit kesalahan terjemahan. Atau air tu atau tu kita botol lah. Iaitu air mustakmal, air yang atau tu kita botol, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Bunyi kat situ. Dalam golongan kotoran, kita tak say kotoran sebab hadas bukan kotoran. Kotoran ni najis, hadas ni bukan kotoran. Jadi kita faham dulu, air mustakmal ni air yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Kalau istilah lainnya kita nak faham, air mustakmal ni air apa? Air yang digunakan pada basuhan wajib. Tu nampak faham sikit. Kita ada semaya, kita ada benda wajib, kita ada benda sunat. Nampak? Contoh, kita ada semaya, mula-mula kita basuh tangan. Basuh tangan itu sunat. Jadi air basuh tangan itu bukan mustakmal. Lepas tu kita berkumur, kita bukan haid. Air itu bukan mustakmal sebab berkumur bukan wajib. Air mustakmal ni air yang berpisah daripada badan kita setelah kita gunakan pada basuhan wajib, rukun. Kita biasanya basuh 3 kali. Hak mana wajib? Hak wajibnya basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga sunat. Jadi basuhan kedua, basuhan ketiga kita tak pakai air mustakmal. Air mustakmal ni air hak mula-mula. Kita basuh muka kali pertama. Selagi mana air itu duk gerak di duk ngalir di muka kita tu, tak mustakmal lagi. Dia akan mustakmal bila dia berpisah, dia nitik jatuh. Hak tu lah mustakmal. Apa kita nak tahu? Sebab air mustakmal ni tak boleh nak guna untuk ambil wuduk lagi. Tak boleh guna dah. Tapi nak guna buat lain boleh. Tidak semestinya kena buat. Boleh kan nak simpan. Tak ada. Tapi buat basuhan tu tak ada masalah. Cumanya kalau kita tanda balik nak jimat kan, nak ambil wuduk sebulan, tak boleh. Untuk basuhan yang pertama, tu makna air mustakmal. Atau najis, dia sebut secara ringkas, kita kena takdir sendiri lah. Iaitu air, jadi air hak suci tapi tidak menyucikan ni ada banyak jenis. Yang pertama air mustakmal, yang kedua air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Dia terjemah atau najis. Cuma kita kena pandai lagi ayat, maksudnya atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Kemudian itu maksudnya air basuhan najis. Contoh ada najis di atas lantai, ada kucing. Bila kita cucuk air pergi kat najis tu, maka air yang kena najis tu air najis lah. Kalau luruh, nampak air tu jadi kuning, air najis tu. Tapi kalau kita cucuk lama-lama dia akan hilang. Air tu akan jadi jernih. Nampak? Bila air itu jernih, maksudnya air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, maka itu adalah air mustakmal. Dia tak nampak dah sifat, tak bau dah, tak nampak dah warna najis tu. Ia bersih dah. Itulah air basuhan najis. Lepas kita cuci najis, air itu bersih, air itu adalah air basuhan najis, maka air itu air mustakmal. Kita tak boleh lah buat ambil semaya. Jika air itu tidak berubah, sebab air itu tak berubah, maksudnya air itu bersih lah.
Tapi kalau air itu berubah, kita suci najis tau. Lepas tu air itu berubah, maka air itu air najis. Larinya tak berubah, bersih. Tapi kita tak kata suci. Kita tak dari habis sembahyang, kita kata musta'mal. Suci, bersih tapi tidak boleh menyucikan. Atau tidak bertambah daripada asalnya selepas digunakan. Maksudnya tidak bertambah timbangan. Ini banyak sikit apa Ni syarat sebenarnya. Syarat kita nak tahu air basuhan najis dia tu musta'mal ataupun tidak. Yang pertama, dia tak berubah. Kalau berubah memang najis lah. Yang kedua, dia tidak bertambah. Kalau bertambah najis lah. Nampak? Contoh kita cucu air banyak ni. Kita sucikan dah, lepas tu kita cucu pula air banyak ni. Kemudian bila dia merebak, air tu timbangan dia sama dengan banyak ni, maka air musta'mal. Sebab kita buat bono basuh. Tapi bila kita basuh, air itu bertambah timbangan. Air itu kau banyak. Mungkin dia campuran najis sebab tu jadi banyak. Nampak? Di andaian sahaja. Mungkin kita ukur timbang tau, andaian. Bila tambah timbangan, bermakna dia ada lagi najis. Maka air itu bukan air musta'mal, air mutanajis. Jadi cukup sekadar tu. Kita berhenti sampai situ pada ini. Tak habis lagi sebenarnya kita akan masuk ke bahasan air bercampur pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moga-moga kita dapat manfaat pada ini dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la